Bagi menyempurnakan titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja adalah saya sebagai penyimpan besar Mohor Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa tarikh mula puasa telah ditetapkan pada keesokan hari 27 hari bulan Oktober Besok puasa? Besok puasa? 1 Ramadan 1424 Hijrah. Sekian. Mama. Bukan kita dengar kereta Papa dah balik tadi? Takkan dia tak masuk-masuk lagi? Sakit Papa tu ikut musim. Jangan-jangan dah pingsan kat luar tu tak? Tu Mama pergi tengok ya. Bang! Sakit ikut musim tu sakit apa bang? Dia datang lagi. Kenapalah cepat sangat dia datang? Aduh, sakit. Rimas aku. Cepat. Memanglah dia datang lagi. Orang kata, cuma orang yang tak suka puasa je tak suka bulan puasa datang lagi. Awak masuk dulu. Saya dah nak bincang dengan Cik Bidin. Apa hal kau jumpa aku, ha? Engkau datang tepat pada waktunya. Thank you very much. Engkau ni dah buang terbiat ke? Besok puasa. Sebulan lagi raya. Anak aku pun tahu dah habis puasa raya lah, bodoh. Aku tahulah. Tapi puasa kali ni, raya kali ni, aduh, aku rimas. Rimas kau tak nak? Ni. Engkau ni Islam ke kafir, ha? Hei. Tak baik tau. Islam sama Islam. Kita kafir mengkafir. Berdosa. Ni, aku sebenarnya nak minta pendapat engkau. Engkau ada masa tak? Ha? Ada masa tak? Hello, Abang. Saya tunggu dari tadi. Abang tak sampai-sampai lagi. Abang kat mana ni? Abang singgah kejap, Wah Midon ni, ha. Ada apa, sayang? Tak ada apa. Saya cuma nak mengingatkan abang yang selalu lupa. Malam ni, giliran saya tau, Cik Abang. Abang selalu buat lupa pada yang tua. Tapi pada yang muda, I always say, I love you, darling. Muah, muah. I love you juga, bang. Tapi kalau abang tak sampai dalam masa 10 minit, yang lagi satu tu pun, abang kena puasa malam ni, tau. Bye. Allahummadiku. Hello. Ni. Aku kena balik kejap. Assalamualaikum. Tak masuk lagi ke? Nak masuk ni. Senyap ya. Budak-budak semua mana?
Besok kan dia dah nak sahur. Budak dah tidur awal. Oh. Awak tak tidur lagi? Dari semalam lagi saya daripada nak bercakap dengan abang. Ramadan ni saya berjalan nak bawa anak-anak buat umrah dan puasa di Mekah. Abang nak ikut tak? Dari tadi abang asyik diam aja. Boleh ke tak boleh ni bang? Hajaknya bila? Berapa lama? Seminggu? 10 hari ke? Sebelum raya? Hai, 10 hari? Awak tak kesian ke dengan saya ni tinggal dekat rumah ni seorang-seorang? Sian tu kesian lah. Sebab itulah saya ajak abang pergi sama. Abang nak pergi tak? Awak tahu kan, yang saya ni sibuk, kerja tak menang tangan. Tapi, bukan bermakna kalau saya tak boleh pergi. Awak semua tak boleh pergi. Pergilah bawa budak-budak semua. Saya izinkan. Kalau nak raya dekat sana pun tak apa. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Hari-hari lain, abang boleh out student sana, out student sini. Saya tak kisah. Tapi raya adalah satu-satunya hari isteri dengan anak-anak kena ada bersama suami dan ayah dia orang untuk minta ampun di pagi raya, bang. Lah, saya dah ampunkanlah dosa awak, dosa korang semua. Tak payah tunggu raya dah. Habis dosa abang, saya naklah kita ampun-mengampun sama-sama, bang. Saya ada dosa dengan awak ke? Sikit-sikit mungkinlah kot. Abang dah lambat 1 minit 12 saat. Hello. Julia, abang bikin dari sana tak? Ada Kak Zah. Tunggu kejap ya. Malam ni saya penat. Kalau abang rasa abang nak balik sana, baliklah. Zah. Fahal. Saya tahulah malam ni giliran abang kat rumah sana. Tapi abang boleh tak balik sini sekejap? Tak kenapa dengan anak kita ni. Dah tak erti saya nak pujuk dia. Lah, dia kan ada suami. Suruh suami dia sendiri yang pujuk. Masalahnya, dia balik seorang-seorang. Menangis-nangis. Macam kena rasuk aja. Bila saya tanya mana Mansur, dia diam. Buat dia aja. Ubat orang diam ni senang saja. Kalau dia diam, awak pun diam sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau nak tidur sini ke nak balik? Mastura ada ke? Kenapa, Mak? Memanglah dia ada datang. Nangis-nangis. Tapi Mak ingat dia dah balik malam tadi juga. Apa hal kau orang bergaduh besar sampai dia lari ni? Saya... macam ni lah, biar saya pergi cari Mas dulu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mansur? Orang hari puasa pertama, orang tak main lagu-lagu raya. Yang kau tu tak mau keluar dari kereta tu kenapa?
Orang kalau lari rumah bapak sendiri. Bukannya lari rumah mak bapak mertua. Papa ada, Mak? Papa, biasalah. Asyik kerja. Kadang-kadang Mama kesian juga tengok Papa. Sampai tak ada masa langsung untuk keluarga. Yang kau pula, banyak sangat masa tak getik-getik jaga hati bini. Janganlah biarkan dia melalak ke sana, melalak ke sini. Kali ni, dengan umi janda muda mana pula? Ya Allah, demi Allah, batal puasa hari ni kalau saya ada apa-apa dengan dia, Mak. Kadang-kadang tak boleh tahan lah dengan sikap Mas Surah. Cemburu dia melampau sangat. Namanya perempuan. Mama yang dah tua ni pun kadang-kadang masih cemburu juga, Mansur. Tapi tak adalah sampai berjalan kaki kena tunduk ke bawah. Bawa kereta pun pandang ke depan aja. Tak apa yang dia takut sangat laki dia handsome ni pandang perempuan lain. Dah ayah dah tu berbini dua. Tentulah dia takut terkena batang hidung kau pula. Yang kau tu, bila bini dah tak ada, terkejar-kejar mencari. Bila ada depan mata, engkau buat macam tak ada. Dah, pergi bujuk Mas Tura tu. Petang ni kita buka ramai kat sini je.